Peguam yang mewakili Zamri Vinath memberitahu Mahkamah Majistret Kuala Lumpur pada Selasa bahawa penyelaras himpunan gerakan anti rumah anutan haram itu ke Thailand pada 9 Mac lalu bukan mahu melarikan diri. Sebaliknya, Muhammad Haris Mat Yusof berkata, Zamri atau nama sebenarnya Muhammad Zamri Vinath Kalimuthu meneruskan perjalanan ke negara jiran bagi urusan perniagaan. Katanya, aktivis berusia 42 tahun itu kemudiannya memasuki tanah air semula pada 12 Mac, iaitu selepas 4 hari berada di luar negara. Anak guam tidak pernah menerima sebarang notis yang memerlukannya hadir ke balai polis untuk memberi keterangan atau dikehendaki menghadapi pertuduhan sehingga dia dilarang keluar negara. Ini bukan kali pertama dia ke Thailand, sebaliknya kerap keluar masuk sejak 9 tahun lalu. Dia juga terlibat dalam menguruskan pernikahan pasangan yang mahu melangsungkan perkahwinan di luar negara, yang mana ia merupakan kerjasama baik antara Majlis Agama Islam Songkhla, Thailand dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, katanya. Beliau berkata, proses keluar masuk Malaysia juga dibuat secara sah menggunakan pasport dan pas sempadan. Justeru beliau berkata, tiada sebarang indikasi menunjukkan anak guam mahu melarikan diri bagi mengelak daripada menghadapi pertuduhan yang dilemparkan terhadapnya. Sehari kemudian katanya, pihak polis mengeluarkan kenyataan media, anak guam meloloskan diri ke negara jiran.